Untuk video meter Easy TS1 ni, bila kita hidupkan macam ni lah paparannya. Dia ada bunyi macam tu. Jadi dia akan mula-mula akan tunjuk lah odo dia 31 km lah. Dah digunakan berjalan 31 km. Okey, kelemahan dia kita tak boleh nak tengok trip, nak tukar trip ke, nak kosongkan. Dia akan mula dengan kosong, tapi kita tak boleh nak set untuk sambung terus. Bila kita off, kita nak jalan balik, trip tu dia akan kosong. So kat sini adalah jumlah bateri lah sekarang 47%. Lepas tu ni adalah indikator macam minyak lah kan. Mana boleh tengok ni lah. Ni dari segi bar ada 5 bar total, sekarang tinggal 3 bar minyak persen kat sini. Kat sini ada ni, dalam keadaan belum duduk, jadi dia menyala merah kat sini. Maknanya belum duduk pada seat motor. Yang ni dalam mode parking. Ni lampu dah menyala lah semua, lampu DRL dengan juga lampu utama. Ni mode sekarang dalam mode nombor 2. Bila menyala je terus macam ni. Kat sini ada lambang dia. Okey, apa function kat sini? Yang button tolak tambah ni untuk tukar mode. So dia tekan, pergi mode 1, tekan tambah mode 2, tekan tambah pergi mode 3. Okey. Dan bahagian bawah ni, yang ni untuk lampu hazard light, boleh tekan hazard light menyala. Hazard light menyala. Okey, yang bawah ni pula untuk tukar mode daripada parking untuk ready jalan. So tekan, sekarang dah ready untuk jalan. Tapi kat sini dia E ni pasal belum duduk pada seat. So saya letak tangan pada seat, tekan, saya tekan, dia terus ready. Bila angkat dia mak nak bangun, dia tak boleh. Lepas tu button merah ni menyala balik. Dia kira macam safety features lah. Yang ni untuk high beam. So sekarang dah menyala high beam. So nampak button biru dah menyala kat sini. So off dia lampu biasa. So dia tekan bypass, dia menyala biru juga. Tekan bypass, lepas dia balik pada asal. So ni signal lah, signal standard lah. Kiri yang kanan macam motor biasa juga. Ni kanan, lepas tu ni kiri. Lepas tu kita off kan. So ni horn. Lepas tu ni ada auto cruise. Auto cruise ni function masa tengah jalan lah. So kalau kata nak reverse, tekan lama-lama button yang ditulis cruise dengan R ni, tekan lama-lama, pulat, dia tak boleh lepas. Tekan, pulas, jadi boleh reverse lah. Okay. Horn dia ni lah, yang warna merah ni bunyi horn dia. Bunyi biasa lah, horn yang biasa sahaja. Okey, itu je lah secara ringkas penerangan meter dengan button yang ada pada motor Easy TS1 ini. Terima kasih.